yang sangat tinggi orangnya, yang sangat playful orangnya, dan juga juara terbuka pahlawan Muay Thai di Kedah pada tahun 2023. Tanpa membuangkan masa, tanpa membuangkan masa bapak-bapak dan mak di rumah, tanpa memasakkan antara anak-anak, kita mempersilakan Mickey Ghazali. Muhammad Mikhail Ghazali Zulfikar dikenalkan dalam bout yang ke-8 ke-9 ini dari rentak Muay Thai, diberikan sokongan penuh. Lebih 40 pertarungan yang diharungi oleh Mickey sepanjang karier profesionalnya. Melakukan tarian yang kesukaan beliau, di mana Mickey Ghazali walaupun hanya berumur 15 tahun, dia sudah 2 kali WBC Amateur Muay Thai Champion. Dia juga pemenang pingat emas Sukma. Jadi bukan calang-calang seorang Mickey Ghazali ini. Tapi lawan dia punya 10 tahun lebih berumur. Dari Maghribi, Said El Matador adalah pencabar bagi Mickey Ghazali. Dia lebih tinggi, dia lebih berusia, lebih berpengalaman. Namun apakah itu memberikan kelebihan kepada peserta dari Maghribi? Jadi kita lihat Mickey Ghazali juga baru saja debut professional boxing di Rentak Championship pada bulan lepas. Persediaan tanpa henti, berlawan hampir setiap bulan mungkin akan memberi kelebihan kepada Mickey Ghazali juga apabila berentap dengan Said El Matador ini. Dia pasti akan cuba mengulangi kejayaan Zaki lakukan knockout di pusingan yang pertama. Tetapi lawannya bukanlah satu lawan mudah. Selain memiliki jangkauan yang lebih 5 cm, begitu juga 10 tahun usia perbezaan antara keduanya. Dan itu pastinya tidak akan menggentarkan Mickey Ghazali dalam pertarungan ini. Tuan-tuan dan puan, lepas pada perlawanan ini kita ada cabutan bertuah. Jadi keluarkan tiket anda Jambi siap-siap. Ya, mana tahu ada di kalangan anda yang pulang dengan motor Isuzu. Bukan. Yang ini hadiah gelang emas. Gelang emas dulu. Let's go. Alright, kita kembali kepada perlawanan. Upacara langkah sumba. Di sisi ring tersebut, ibu kepada Mickey Ghazali dan juga adiknya Mia Ghazali. Usia cukup muda, tetapi pengalaman yang cukup kaya dimiliki oleh Mickey Ghazali. Dia cuba mencipta fenomena sebagaimana abangnya Jojo di pentas antarabangsa. Ini adalah permulaan yang baik untuk Mickey di wilayah pahlawan International Muay Thai Championship 2025 ini. Mickey jika kita ulang balik perlawanan yang pernah berlaku di pahlawan Muay Thai Championship di Kulim pada tahun 2023. Mickey bertemu peserta daripada Thailand, saya lupa apa nama dia, tapi Mickey pernah kalah dengan peserta tersebut 3 tahun sebelum itu. Maknanya ketika mereka umur 12 tahun begitu. So apa yang Mickey buat adalah Mickey melakukan dominasi terhadap lawannya untuk tebus kekalahan tersebut. So jadi disebabkan itu mereka mengatakan Mickey pernah memenangi championship di wilayah pahlawan Muay Thai. Kalau kita masuk sekolah, kita bayangkan Mickey baru darjah 1 tapi lawannya 10 tahun dah, mungkin dah tingkatan 3. Betul. Jadi bayangkanlah perbezaan usia, tetapi dia memiliki kemampuan dan juga keyakinan. Dan itulah dia menerima pertarungan ini. Satu exposure atau pendedahan juga baik untuk Mickey
meneruskan kecemerlangannya dalam sukan Muay Thai ini. Johan pun nampak berdebar. Jojo. Sememangnya jika dilihat setiap kali Mickey berlawan, Johan adalah orang yang sangat-sangat stres kerana mungkin merisaukan keselamatan adiknya. Bukan tidak confident, tapi merisaukan keselamatan adiknya. Baru berusia 15 tahun berdepan dengan lawan berusia 25 tahun. Satu halangan yang bukan mudah untuk Mickey Ghazali, tetapi dia pernah melakukan kejayaan lebih manis sebelum ini. Berdepan dengan petinju yang lebih berpengalaman. Saya baru saja bertanyakan tadi di manakah abang sulung beliau, Elias Ghazali, tapi baru saja lawan di Amerika Syarikat. Baru saja sampai di Sarawak. Dia 4 beradik. 4 beradik. Elias Ghazali, Jojo Ghazali, Mikhail dan juga Mia yang terakhir. Jadi perhatikan profil untuk kedua-dua petinju ini dari segi usia dan juga ketinggian atau jangkauan. Dia semuanya memihak kepada Said Al-Matador. Jadi tali pinggang kejuaraan wilayah Palawan International Muay Thai Championship 2025 yang menjadi taruhan. Pada penonton-penonton di rumah, wilayah Palawan Muay Thai Championship 2025 ini dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Visit Malaysia 2026, Malaysia through the Asia. Jadi talipian kejuaraan yang dipertaruhkan, ia akan menjadi milik siapa antara Mickey ataupun Said. Apakah akan ditentukan lebih awal ataupun dalam tempoh 9 minit? Itu persoalan dan pertanyaan yang mungkin terjawab selepas ini. Jadi mereka mulakan pusingan yang pertama. Ayuh Mickey, anda boleh melakukan kejutan. Satu push kick yang baik dari Mickey. Satu amaran awal dilakukan oleh anak muda berusia 15 tahun. Dan satu combo yang baik. Satu cross dan juga jab yang kemas dari Mickey Ghazali. Dia lebih confident berdepan dengan lawan. Perhatikan bagaimana dia terus mengasak, tidak berganjak walau seinci pun. Dan satu serangan dari Mickey memaksa Said untuk berganjak atau berundur ke belakang. Jika kita lihat, Mickey tidak risau walaupun kekurangan ketinggian, terus melakukan attack yang sangat-sangat padu. Oh, one-two yang cantik. Jadi dia menunjukkan kemampuannya dalam tempoh kurang 1 minit pertama ini. Satu kuncian yang baik dan satu cross. Satu pertahanan dan juga serangan yang baik dari Mickey untuk knockdown yang pertama. Jadi itulah kelebihan dan kemampuannya. Biarpun baru berusia 15 tahun, tetapi pengalaman di dalam gelanggang memihak kepada Mickey setakat ini. Dia cuba sekali lagi menunjukkan dominasi. Oh, elbow yang cuba dilakukan oleh Said. Inback yang baik dari Mickey untuk mengelak. Dia juga memiliki refleks yang baik. Jadi sekali lagi combo itulah yang menyukarkan Said untuk melakukan serangan balas. Ya. Mickey tidak melakukan block. Oh, one-two yang cantik. Dan Said sekali ini mula terkesan. Lihat bagaimana provokasi dari Mickey Ghazali. Gila seperti abangnya. Jadi ada pendarahan di bahagian dahi ataupun kening Mickey. Ya. Saya rasa mungkin akibat elbow di dalam clinch. Cubaan elbow lagi dilakukan oleh Said Al-Matador. Said pun kalau lihat ada benjol di bahagian dahinya. Baik, one-two. cross yang dilepaskan oleh Mickey. Kemas dan tepat. Satu sikuan yang dilepaskan oleh Mickey tepat mengenai sasaran. Jadi Mickey berjaya juga membalas sikuan yang dilakukan oleh Said Al-Matador. Dan dia terus mengasak. Kita lihat Said Al-Matador nampak
Sedikit desperate di Body situ. punch yang baik dan seterusnya tumpukan. Namun masih lagi Said mampu bertahan. Dia seakan cuba mengalah, tetapi lihat bagaimana dia kembali meneruskan pertarungan ini. Jadi berakhir untuk 3 minit. Lihat tak Razdi, cubaan elbow oleh Said Matador selepas kick itu, tapi tepat dilihat oleh Miki. Berjaya dielak. Ada kecederaan dialami oleh Miki Ghazali, namun dia tidak merencatkan sedikit perjuangannya di dalam gelanggang. Sambil itu referee memberikan amaran kepada Said kerana harus mendengar arahan. Lihat bagaimana combo yang baik dari Miki Ghazali. Juga terima kasih kita ucapkan kepada Oh, cubaan lagi dilakukan oleh Said Matador. Satu body shot 2-3 kali dilakukan oleh Miki. Di sini mungkin terkena elbow oleh Said Matador. Satu combo yang berkesan dan juga kemas dari Miki yang menyukarkan Said Matador untuk melakukan serangan balas. Sementara di sinilah seakan-akan Said hampir menyerah kalah dengan body punch yang dilepaskan oleh Miki. Harap corner Cam Miki dapat memhentikan pendarahan, kerana pendarahan di atas kening ini memang akan mengganggu penglihatan, pandangan Miki di dalam perlawanan. tepukan sorak-sorai untuk Said. Tepukan untuk Miki Ghazali. Kedua-duanya akan mulakan pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua. 3 minit seterusnya. Di pusingan pertama masing-masing telah menunjukkan gelang mereka, khususnya bagi Miki Ghazali. Bezaan 10 tahun tidak mematahkan serangan dilakukan oleh Miki. Dia sentiasa menyerang. Agak mendebarkannya jika dilihat perlawanan ini. Dia satu sebab bila ada pendarahan kita akan risau. Tapi kalau kita lihat bagaimana serangan dan juga combo yang baik dari Miki, harap dia akan mengemaskan pertahanannya untuk tidak dikenakan dengan satu lagi teknik sikuan dari Said Matador. One-two yang cantik, tapi dari tadi hanya tepat mengenai guard. Oh, high kick. Tepat di bahagian kepala Miki sebentar tadi. Mungkin apa Miki boleh buat adalah untuk tidak berdiri straight di dalam attack Said. Mungkin melakukan sedikit angle change. Jika Miki mahu ingin meland tangan dia one-two tersebut. Jadi Said terus marah ke depan untuk berikan tekanan kepada Miki Ghazali. Tapi dia tidak banyak menyerang. Satu jab tangan kiri dilepaskan oleh Miki agak baik ke arah muka Said Matador. Lagi tangan kaki dan juga kaki kiri dan kaki kanan Said tepat di bahagian chin Miki harus berhati-hati. Mungkin harus memperkemaskan guard beliau. Boleh tahan laju juga kaki Said Matador ini. Baik dari Miki. Dia sempat mengelak sepakan high kick dari Said. ...25 saat yang terakhir, pusingan yang kedua. Oh, Spinning back elbow yang cuba lakukan oleh Matador.
namun berjaya dielak oleh Mickey Ghazali. Dia memiliki refleks yang baik, namun perlu lebih berwaspada di pusingan yang kedua ini. Cubaan elbow oleh Mickey. Jadi berakhir pusingan yang kedua dengan Mickey memberikan tentangan yang sukar untuk Said Al-Matador. Dari segi countering banyak kepada Mickey, tetapi Mickey sedikit sebanyak tadi membiarkan guardnya terbuka. Tendangan kaki kiri dan kaki kanan Said Al-Matador tadi tepat di bahagian chin Mickey. Mickey harus lebih berhati-hati. Untuk dari sini mungkin bahayanya jika Said Al-Matador berpusing dengan spinning back fist. Satu back swing yang cuba lakukan oleh Mickey, namun dia sedikit teragak-agak. Kita perhatikan bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Mickey, memaksa Said untuk tidak mengasak, sebaliknya melakukan counter sepanjang pusingan yang kedua ini. Satu body shot dari Mickey Ghazali. Dia mengelak roundhouse kick dari Said Al-Matador. Dari pusingan yang ketiga, 3 minit yang terakhir, siapakah yang akan mengungguli tali pinggang wilayah pahlawan Muay Thai International Muay Thai Championship? Lebaran 3 minit yang terakhir. Pusingan yang terakhir, final round. Chop Mickey. Jadi Said mula agresif, namun tidak balas yang baik dari Mickey Ghazali. Dia terus marah ke depan. Dia menukar stance dan melakukan serangan. Sekali lagi lean back yang baik dan serang kaki memaksa lawan terjatuh. Round 3 ni kita lihat Mickey agak high pace, which is good for him. Satu push kick dari Said. Peluang untuk Mickey untuk menjatuhkan lawannya. Said semakin agresif, terus maju ke depan untuk memberikan tekanan kepada Mickey Ghazali. Oh, elakan yang cantik. Cubaan elbow oleh Said Al-Matador. Sekali lagi refleks yang pantas dari Mickey untuk mengelak. Satu hook tangan kanan yang dilepaskan oleh Said sebentar tadi. Baik, satu cross dari Said, dari Mickey Ghazali. Tendangan demi tendangan terlepas. Tidak tepat mengenai Mickey. Begitu bijak dan pantas Mickey untuk mengelak. Sekali lagi. Peluang untuk Said melakukan spinning back fist. Dia tidak melakukannya. Peluang itu cuba dipersia-siakan. Semakin agresif tindakan dari petinju dari Maghribi itu. Oh, tu yang cantik. Cubaan elbow. Matador semakin agresif dan satu cross yang baik dilepaskan oleh Mickey ke arah muka lawannya. Berbaki 30 saat. Left hook, right hook yang dilakukan oleh Mickey tepat di bahagian dagu Said Al-Matador. Tapi dia masih lagi berdiri, masih lagi mampu meneruskan pertarungan ini. Jadi sedikit kelebihan untuk Mickey sepanjang 3 pusingan ini.
Selamat sudah. 9 minit telah pun berakhir dan kemenangan ditentukan menerusi kiraan mata. Bagi saya mungkin Mickey tidak begitu agresif kerana ingin menjaga luka di bahagian kening beliau. Tetapi luka itu sedikit menjejaskan peluangnya untuk melakukan tindakan lebih agresif sepanjang pusingan yang kedua ketiga tadi. Namun memadai counter yang baik dari Mickey Ghazali. Jadi persoalan siapakah yang akan bawa pulang tali pinggang kejuaraan untuk wilayah Palawan International Muay Thai Championship. Morocco bakal menang. Sama-sama kita tunggu keputusannya. Jadi kedua-dua petinju menunjukkan keyakinan, tetapi siapakah yang akan dinobatkan sebagai pemenang dalam pertarungan ini? Bout yang ke-8. boleh saya memperkatakan yang bahawa Mickey mungkin kalah round kedua saja. Tetapi round pertama dan round ketiga dikuasai oleh Mickey. Kerana round kedua tu Mickey banyak sangat makan clean kick kepada bahagian leher beliau. Dari Mickey Ghazali adalah pemenang dalam pertarungan ini. Dia berjaya menewaskan petinju yang lebih 10 tahun usia darinya. Jadi taliban kejuaraan wilayah Palawan International Muay Thai Championship menjadi milik Mickey Ghazali. Baru berusia 15 tahun tetapi penampilannya mengatasi petinju berusia 10 tahun lebih usia daripadanya. Jadi syabas dan tahniah untuk anak muda berusia 15 tahun dari Sarawak ini. Selain headhunter dari Perak, rentap dari Sarawak adalah antara kilang melahirkan nak muay dalam sukan Muay Thai ini di Malaysia. Perhatikan satu cross yang baik dilepaskan oleh Mickey. Dia dapat mencelah antara dua guard yang dilakukan oleh Said Al-Matador. Tapi kita harus memberi pujian kepada Said Al-Matador kerana banyak tumbukan-tumbukan yang tepat oleh Mickey tadi tidak tumbang Said Al-Matador. And guard yang kemas juga apabila Mickey melakukan combo banyak 1-2 tersebut. Oh, elakan yang cantik. Refleks yang sangat-sangat bagi saya laju. Dari detik kemenangan yang dimiliki oleh Mikhail Ghazali. Kita nak interview the champion Mickey Ghazali. Mickey, selepas menang ini, apa perasaan you? Happy! Woo! Dengan muka berdarah di kiri. Are you okay? Okay! So, tepukan kepada Mickey Ghazali! Okay. Mickey, sudah? Stop, kan? Oh, kalau bagi muka, menari je dia. Baiklah. Sekarang